أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dan sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta terpecah belah kerana takutkan kepada Allah. Dan ingatlah perumpamaan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Mudah-mudahan kita mengambil muhasabah kepada ayat yang begitu besar erti maknanya kepada kita, bahawa mudah-mudahan kita sentiasa juga menjadi orang-orang yang hatinya lunak. Kenapa? Takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung pun boleh khusyuk, boleh terpecah belah. Kenapa? Takutkan kepada Allah. Kuncinya hadirkan hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah, azab dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi lunak seperti hati kita, mampu mendengar ayat-ayat Allah dan mematuhi akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari tuan-puan kita sama-sama saksikan apakah pengajian, pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini melalui sinopsis yang akan kita perhatikan daripada halaman yang ke-548, iaitu ini adalah mengenai tentang suratul Hasyr. Bermula daripada ayat 17 hingga 24
menceritakan mengenai tentang balasan bagi syaitan dan orang yang terpedaya dengannya. Kemudian daripada ayat 18 hingga ayat yang ke-20, kita akan melihat tentang perintah bertakwa dan bersiap untuk menyambut hari kiamat. Manakala pada halaman yang ayat yang ke-21 hingga 24, penjelasan mengenai tentang keagungan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكان عاقبتهما أنهما في النار فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi. Apa resolusi perbincangan kita pada hari ini? Yang pertama, seperti yang disebutkan yang pertama itu pada ayat yang ke-18, menyediakan amalan yang baik sebagai bekalan akhirat. Amalan yang baik ini macam-macam, termasuklah sedekah yang disebutkan tadi dan sebagainya. Yang kedua, mengingati Allah dalam segala keadaan dan jauhi perkara maksiat. Ini betul. Maknanya selain daripada kita mengingati Allah, jangan pula kita campur adukkan dengan perkara maksiat. Dan yang ketiganya, kita berdoa dengan menyebut keagungan sifat-sifat Allah, kerana ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang terakhir ini juga, agar kita berdoa dengan nama-nama Allah. Jadi saya kira sekadar ini dahulu perbincangan kita pada hari ini. Allah, la ilaha illallah. Mari sama-sama kita saksikan pula perkataan pilihan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tuan-puan perhatikan, yang ni perkataan banyak disebut dalam Al-Quran, iaitu perkataan nasiya. Nasiya ni bukan nasi. Nanti orang Melayu baca nasi pula. Nasiya ni maksudnya lupa. Takut nanti orang Melayu kaitkan, oh patutlah aku makan nasi banyak saya lupa. Tak, dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Perkataan nasiya ni membawa maksud lupa 45 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan, kebanyakan perkataan nasiya ini sebenarnya mengingatkan kepada diri kita tentang bagaimana manusia ni akhirnya banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kita berpuluh kali dalam Al-Quran agar kita tidak melupakan Allah Ta'ala. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini sebelum kita meneruskan lagi bahagian kedua bersama dengan doktor. Jom kita lihat slide kita. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sempurnakan sebutan huruf sad dalam ayat ini. Ada beberapa huruf sad pada perkataan ashabu. La yastawi ashabun nari, ada sad di situ. Wa ashabul jannah, ada sad lagi kat situ. Ada 3 sad pada perkataan ashab. Maka huruf sad ni huruf yang sifatnya tebal, dan ada satu sifat safir yang menjadikan dia huruf yang kuat. Bunyi sad itu jangan tertukar dengan huruf sin, walaupun bunyi seakan sama dengan huruf sin, tetapi beza je sin dengan sad. Sad itu tebal, sin tu nipis. Sin kita sebut sebagai sa. Anginnya berbunyi s. Adapun sad so. Kalau dimati pun ashab contoh. Kita sama-sama praktikkan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Itu adalah huruf sa, hujung lidah menekan di belakang gigi bawah kita ini. Nak mudahnya kita boleh rapatkan kedua gigi dan keluarlah angin ataupun sifat sad bila kita menekan hujung lidah itu, dan dia ada sifat yang tebal sa. Suara pangkal lidah kita terangkat bila menyebutnya, dan menjadikan huruf itu dapat dibezakan dengan bunyi huruf sin yang lebih mudah kita sebut sebab dia tak tebal. Kita pun sebut huruf S dan sebagainya. Tapi bila pergi huruf sad, kena hati-hati sedikit supaya huruf sad kita jelas huruf sad. Terutama kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah